Sekarang, ikuti titah perutusan khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keamanan, kedamaian dan kestabilan yang dicapai oleh negara Brunei Darussalam selama ini. Kita kini berada pada fasa pelaksanaan blueprint yang telah ditetapkan untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Satu mercu tanda penting bagi negara. Dalam tempoh kurang daripada satu dekad, kejayaan ini bergantung kepada kebijaksanaan dan ketegasan kepimpinan baru serta kesepaduan dan tanggungjawab bersama di kalangan ahli-ahli menteri kabinet. Dalam rombakan kabinet ini, Beta telah memperkenankan beberapa perubahan utama, iaitu pelantikan Paduka Anakda Beta setelah mengambil kira kecenderungan dan pendedahan awal dalam sistem pentadbiran kerajaan. Pelantikan 3 Menteri Penyelaras, Coordinating Ministers. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara yang bertanggungjawab dalam menyelaras dan memperkukuhkan usaha-usaha semua kementerian dalam sama-sama melindungi keselamatan negara. Menteri Penyelaras bagi dasar-dasar ekonomi yang bertanggungjawab dalam menyelaras usaha kepelbagaian ekonomi bersama kementerian-kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menerajui sektor-sektor keutamaan, dan Menteri Penyelaras
bagi dasar-dasar sosial dan tenaga manusia yang bertanggungjawab dalam menyelaras kementerian-kementerian dalam aspek dasar sosial negara, pembangunan modal insan, isu pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan semula portfolio kementerian, sumber-sumber utama dan pelancongan diubah namanya menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyusunan semula ini adalah untuk mempercepatkan pembangunan sektor keutamaan dan juga untuk memperkukuh usaha kepelbagaian demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta pencapaian peluang pekerjaan yang bermakna. Mengekalkan beberapa orang menteri untuk meneruskan tugas dan peranan mereka yang sedia ada demi menjamin kesinambungan dan kestabilan. Kenaikan pangkat beberapa timbalan menteri, kenaikan pangkat beberapa timbalan menteri kepada menteri penuh untuk mengukuhkan sektor-sektor keutamaan dan menjamin keselamatan negara. Melantik 3 timbalan menteri yang baharu dengan harapan mereka akan dapat membawa perspektif dan idea baru. Dengan bertawakal kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beta dengan ini mengisytiharkan barisan menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Beta sendiri akan memegang portfolio sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Paduka anak da beta, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, sebagai Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan berperanan sebagai timbalan pengerusi Majlis Tertinggi Kawasan Brunei 2035. Paduka anak da beta, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pinggiran Muda Abdul Malik, sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan akan mengekalkan peranannya sebagai pengerusi Jamaah Tadbir Yayasan Beta. Paduka anak da beta, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pinggiran Muda Abdul Matin, sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, di samping meneruskan kejayaan dalam bidang ketenteraan. Duli Yang Teramat Mulia juga akan memainkan peranan aktif dalam Majlis Tertinggi Wawasan 2035, khususnya memacu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara melalui hubungan diplomatik, kerjasama strategik dan pelaburan antarabangsa. Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof sebagai Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan kedua.
Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin sebagai Menteri Penyelaras bagi dasar-dasar ekonomi dan dilantik menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman sebagai Menteri Penyelaras bagi dasar-dasar sosial dan tenaga manusia dan Menteri Hal Ehwal dalam negeri. Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluran dan Hiliran. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah sebagai Menteri Kewangan kedua dan bertanggungjawab untuk menerajui portfolio pelaburan di dalam dan luar negara dan mengawasi prestasi syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tasim bin Pengiran Haji Hassan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama. Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar sebagai Menteri Kesihatan. Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid sebagai Menteri Pembangunan. Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh sebagai Menteri Pendidikan. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus sebagai Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab sebagai Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak sebagai Timbalan Menteri Pembangunan. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Afan bin Haji Zainal sebagai Timbalan Menteri Pendidikan.
Perlantikan ini akan berkuat kuasa pada hari Khamis 17 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 4 Jun 2026 Masihi bagi tempoh selama 4 tahun. Beta menyeru agar barisan menteri kabinet yang baharu ini berkhidmat sebagai satu pasukan, berikrar untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat beta, mendengar kebimbangan mereka, memberi tindak balas yang cepat dengan penuh komitmen, berintegriti untuk membawa negara ke hadapan demi mencapai matlamat wawasan 2035. Dalam kesempatan ini, beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mantan ahli-ahli kabinet di atas khidmat dan jasa bakti yang telah disumbangkan selama ini. Beta mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas jasa dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda serta kebahagiaan yang berterusan. Akhirnya, beta menyeru semua rakyat dan penduduk di negara ini akan sentiasa memberikan sokongan kepada barisan menteri kabinet dan timbalan menteri dalam sama-sama mencapai matlamat negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi titah perutusan khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.